Sambutan bulan pendengaran dan pertuturan dilakukan pada bulan Mei. Bahagian telinga mana yang kita boleh nampak dari luar? cuping telinga. Okey, betul. Apakah organ manusia yang berasal dari perkataan Greek bererti siput? Kelenjar. Koknya. Yeah, cochlea. Burung apakah mempunyai pendengaran yang paling hebat? Burung hantu. Ya, burung hantu. Kanak-kanak biasanya mula mengucapkan perkataan pertama pada umur 9. setahun. ENT adalah singkatan untuk apa? Ear. Ear ada apa? N untuk? Nose. Throat. Okey. Ear, nose and throat. Okey. Namakan alat tidak implan yang boleh membantu pesakit dengan masalah pendengaran mendengar semula. Hearing aid. Alat bantu pendengaran. Alat bantu pendengaran. Yeah. Okey, habis.